يومئذ المستقر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna mohon yang tak tutup mikrofon, tolong tutup mikrofon. Duk ngaji Quran. Kepada yang buka mikrofon, tolong tutup. Potong steam, dia panggil. Baik. Lupa dah nak baca apa. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, ya Tuhan kami, iman yang telah Kau kurniakan pada kami jangan Kau undur ke belakang sampai kami kembali menjadi kufur. Dan juga nikmat yang telah Kau kurniakan pada kami, nikmat sihat, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat suka pada majlis ilmu, jangan sampai Engkau hilang dan lenyapkan. Dan juga jadikanlah kami orang-orang yang akan beriringan tangan memasuki syurga tertinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami kekal di dalamnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang dimuliakan moderator kita Puan Nashwah Zainal selaku pengurus projek kepada Yayasan SKV, yang berbahagia lagi dikasihi CEO SKV Sdn Bhd Dr. Haji Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri, yang juga merupakan founder kepada Yayasan SKV yang telah berjalan berbelas-belas tahun, yang dikasihi seluruh saf kepimpinan SKV dan juga seluruh usahawan-usahawannya sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia, juga kepada sahabat-sahabat muslimin muslimat, ahli-ahli usrah Miftahul Jannah, dan juga sahabat-sahabat ahli-ahli usrah Yayasan SKV yang berada di seluruh tanah air. Mudah-mudahan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan rahmat ini kita bertemu sekali lagi. Hari ini 26 Syawal. 26 Syawal.
Jadi kita berada pada penghujung daripada Syawal. Mudah-mudahan pada yang belum tamat puasa 6, kalau mula hari ni memang tak sempat lah. Tapi kalau mula 2-3 hari lepas, sempat lagi ada 2-3 hari lagi. Mudah-mudahan mendapat pahala ibadah seolah-olah berpuasa sepanjang-panjang tahun. Apa maknanya? Maknanya kalau kita mati lepas Syawal ini, kita bawa pahala ibadah macam puasa 365 hari. Cuba bayang dalam hadis sahih, satu hari berpuasa pada jalan Allah dijauhkan neraka sebanyak 70 tahun perjalanan. Cuba bayang kalau 360 hari kali dengan 70, berapa jauh kita dijarakkan daripada neraka dengan ibadah puasa. Ramadan dulu dah dapat sebulan. Allah sebut tambahkan lagi 6. Nanti tak lama lagi orang dah mula, hari ni besok dah mula bergerak ke Tanah Haram untuk menunaikan ibadah haji. Nanti ready daripada awal, 9 Zulhijjah jangan miss. 9 Zulhijjah disebut dalam hadis Nabi, barang siapa berpuasa pada hari wukuf Arafah akan dapat 2 pahala. Yang pertama, diampunkan dosa setahun yang lalu. Dan diampunkan dosa setahun akan datang. Tahun depan belum jalan lagi. Tapi kalau mati tahun depan, ada satu jaminan kerana puasa sehari, dosa kita diampunkan. Lalu kata ulama yang 70,000 tahun, 70 tahun dijauhkan neraka, dapat? Jawapan dapat. Itulah kelebihan ibadah dalam Islam. Berniatlah untuk buat baik. Kalau buat baik, pahalanya berganda-ganda. Namun, kalau kita tak jadi buat baik, pahala tetap dicatat. Berbeza dengan melakukan kejahatan, niat nak buat jahat, belum ditulis pahala. Kalau buat jahat, walaupun sejak mana, ditulis 1 saja. Jadi begitulah, berniat banyak-banyak untuk melakukan kebaikan, melakukan amal-amal soleh kerana pahalanya sangat besar. Jadi pada pagi ini, pada minggu lepas, kita dah bawa tajuk istighfar. Kunci yang sering dilupakan. Kita main kunci saja sehari 2 ni kan. Yang kali ni kunci juga. Kalau orang Kedah dipanggil pedal ayam. Kunci ni. Saya mula-mula duduk di Kedah dulu. Duduk di Kedah. Orang Penang, Kedah Perlis. Dia kata, hang tak pi beli pedal ayam ke? Dia kata, kerja dah pedal ayam lah berapa sekilo. Dia kata, tak ada kilo pakai besi tu. Kata, rupanya orang Kedah ni, pedal ayam tu rupanya kunci kan. Mangga kunci tu, pedal ayam. Baik. Hari ini kita bawa tajuk agar orientasinya nak ajak saya dan semua agar melakukan amal. Bermula pada minggu lepas, bukan sekadar berusrah, tapi bersiap sedia untuk mati. Kerana mati ni boleh jadi ada isyarat, boleh jadi tak ada isyarat. Semalam kawan rapat saya, CEO pada CIMB Malaysia ni, dia tu besan pada Datuk Nur Hafizah Musa. Besan, dia pergi umrah dengan saya dah 3-4 kali. Namanya Haji Ayub. Haji Ayub orang Kajang, dia ni CEO pada CIMB Malaysia. Namun semalam katanya tak ada sakit, tak ada apa, jatuh sikit meninggal dunia. Jatuh bilik air katanya, meninggal dunia. Saya mulai hari ini, saya berazam tidak mandi lagi, tak masuk bilik air. Saya takut mati. Jadi, tak payah masuk bilik air, tak payah mandi lah. Kerana takut bilik air. Jadi, begitulah. Mati tak ada isyarat. Betul lah kata Imam Hasan Al-Basri, mati itu bukan syaratnya sakit, mati itu bukan syaratnya tua. Banyak saja yang muda-muda mati, yang bawa grab semua mati. Majoriti langgar lori, kadang langgar sama sendiri. Yang tua tak usah bimbang. Yang tua sampai masa macam kelapa gugur sendiri. Kalau tak kain. Hari ni banyak gangguan Kak Nesh. Ada yang tak tutup mikrofon. Saya minta maaf Ustaz. Kita dah buat jam biasa. Tak tahu kenapa dia boleh lepas bercakap. Sekejap ya Ustaz. Minta maaf sangat. Nanti kita kepada audiens yang tak tutup mikrofon, mohon tutup mikrofon. Sebab dia ada 2 ceramah dalam satu program.
Jadi insya-Allah mudah-mudahan boleh jadi tertekan mikrofon. Baik. Tak apa. Baik. Jadi hari ini tajuk kita selawat kunci ketenangan hati. Bermula daripada minggu lepas sampai sekarang ini, saya nak ajak orientasi kita adalah melakukan amal sebagai persiapan untuk mati. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman saja tak ada amal, susah masuk syurga. Ataupun amal banyak tapi tak iman, masuk neraka, confirm. Maka sebab itu, kedua-duanya kena bergerak. Mesti yakin pada Islam, mesti jadi orang Islam, mesti beriman. Dalam masa yang sama, dia juga mesti melakukan amal soleh. Kalau tidak, semuanya rugi. Seperti Donald Trump, terlalu kaya, menguasai dunia ini, tapi tak beriman. Benjamin Netanyahu, Presiden China, menguasai dunia ini, tapi tak beriman, tak ada apa-apa manfaat. Namun, kalau beriman, tidak beramal soleh, juga neraka. Maka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi, daripada minggu lepas, dan juga hari ini, kita bawa tajuk-tajuk yang menjadi suatu amalan mudah, iaitu ringan pada lidah tetapi memberatkan timbangan amal. Iaitu pada minggu lepas kita bincang tentang kunci ketenangan yang dilupakan, kunci hidup yang dilupakan, namanya istighfar. Hari ini kita bincang agar kita banyak-banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi punca ketenangan hati. Ramai orang ingat tenang hati ini apabila duit banyak. Ramai orang ingat tenang hati ini bila memiliki dunia. Ramai orang ingat tenang hati ini bila memiliki kekayaan, pangkat besar dan sebagainya. Namun tenang hati sebenar apabila berada ataupun hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu di kalangan para sahabat Nabi, ada yang kaya, ada yang terlalu miskin. Seperti Abu Hurairah, miskin. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kemudiannya Abu Zar Al-Ghifari, asalnya kaya. Namun bila berhijrah daripada Bani Ghifar sampai ke Madinah, memilih jalan untuk hidup susah. Sampai akhirnya mati di tengah padang pasir dalam keadaan orang pun tak ada. Betul lah kata Nabi, Abu Zar ni akan mati seorang diri, hidup seorang diri, ketika meninggal dunia pun seorang diri. Akhirnya dia meninggal dunia hanya dengan isterinya, tak ada siapa yang nak bantu, sampailah kafilah dagang yang lalu di situ mengurus jenazah. Seorang lagi sahabat Nabi namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Terlalu miskin. Dia dulu seorang usahawan besar. Namun setelah bersama dengan Nabi, dia kata aku tak boleh memilih dua jalan. Sahabat-sahabat lain boleh. Seperti Abdul Rahman Auf. Dia paling kaya, dia juga paling bertakwa. Lalu kata Abu Darda, saya tak boleh pilih. Sama ada kekayaan ataupun takwa pada Tuhan, aku memilih untuk jalan menjadi orang bertakwa. Aku tinggalkan kekayaan. Dia tinggal bisnes dia tinggalkan kekayaannya, hidupnya sebatang kara miskin teramat sangat. Abu Darda. Maka begitulah artinya, sama ada mereka kaya atau miskin. Sayyidina Osman kaya, Sayyidina Umar kaya, Abu Bakar terlalu kaya, Abu Talhah. Sampai sekarang ni kita pergi Madinah, sebahagian besar Masjid Nabawi itu 1400 tahun dulu diinfakkan tanahnya oleh Abu Talhah. Abu Talhah ini isterinya nama Rumaisah binti Milhan. Rumaisah ni mak kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Abu Talhah ni bapa tiri kepada Anas bin Malik. Maka namun kekayaan dia terlalu kaya. Sampai sekarang ini, kawasan Masjid Nabawi itu adalah
tanaman-tanaman pohon tamar Abu Talhah zaman dulu. Sampai sekarang mengalir pahala pada terlalu kaya. Namun terlalu takwa kepada Allah. Jadi sama ada kita kaya atau miskin itu bukan menjadi alasan. Namun kunci ketenangan hati bila banyak ingat pada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang banyak berzikir kepada Allah akan tenang hatinya. Sebab tu pada minggu lepas kita mengajak agar banyak-banyak istighfar. Dan pada hari ini saya nak mengajak banyak-banyak selawat kepada Nabi. Saya mengambil beberapa pandangan ulama-ulama dunia ni. Kalau kita sering beristighfar dan berselawat kepada Nabi, kita bagaikan memiliki guru mursyid. Guru mursyid yang memberi bimbingan dan panduan pada kita, mengekalkan istiqamah pada jalan agama sampai mati. Seolah-olah ada guru yang sedang pimpin tangan kita. Iaitulah istighfar dan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama berbahas di antara dua amalan ini, antara zikir ini, istighfar dan selawat, kedua-duanya dalam kategori amal soleh, namanya zikrullah. Iaitu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, sebutlah dan ingatlah namaku zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Lagi banyak, lagi baik. Dan bertasbihlah kamu, tasbih juga salah satu daripada kumpulan zikrullah. Menuntut ilmu seperti yang disediakan oleh Yayasan SKB adalah juga zikrullah. Maka semua zikir ini, zikir-zikir lisan ini, seperti selawat dan juga tasbih dan istighfar, mana yang paling baik? Dibahaskan oleh ulama-ulama Islam, istighfarkah, zikirkah, tasbihkah, selawatkah? Jawapannya dalam majoriti kitab menyebut bahawa berselawat kepada Nabi adalah sebesar-besar zikir. Berselawat pada Nabi. Kerana dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada sesungguhnya Allah dan para rasul berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan berilah salam penghormatan kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nanti ayat ni akhir nanti saya akan urai apa selawat yang paling baik, pandangan ulama-ulama berdasarkan ayat ini. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala sendiri berselawat kepada Nabi, para malaikat juga berselawat pada Nabi, Allah Ta'ala tidak beristighfar, Allah Ta'ala tidak buat sekolah anak yatim, Allah Ta'ala tidak santuni fakir miskin, Allah Ta'ala tidak melakukan acara menyantuni gelandangan macam Yayasan SKB selalu buat. Kemudiannya Allah Ta'ala tidak buat amal-amal lain, semayang ke apa. Namun satu-satu amal manusia yang Allah buat, manusia juga buat, menjadikan dia zikir yang tertinggi, iaitu selawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berarti kalau kita selawat pada Nabi, Allah juga selawat. Dia sangat suka pada orang yang selalu sebut nama Nabi. Sebab aku sendiri, darjat aku ni, aku yang mencipta manusia, aku pun selawat pada Muhammad. Jadi kalau kita nak dicintai oleh Allah, maka berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu pada pagi ni kita buat tajuknya selawat kunci ketenangan hati. Masalah dia, saya dah selawat dah Ustaz, kenapa lagi serabut? Ada tak? Saya dah baca Quran dah, lagi serabut, saya dah berzikir, putus tasbih. Tiap-tiap hari beli tasbih baru. Yang ketik-ketik macam pramugari terpecah, kuat sangat bertasbih.
Tapi lagi tak tenang, baca Quran tak tenang, ada something wrong yang tak betul. Patut, kata Nabi, kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Siapa berzikir ingat pada Allah, termasuk selawat Nabi salah satu zikrullah. Baik. Kita mengambil dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi rujukan kenapa kita kena berselawat, yang menjadi kunci ketenangan hati. Yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, nombor hadis 484. Zaman sekarang ni zaman orang kata bercakap mana dalilnya, ini dalilnya. Saya sebut dengan nombor-nombor hadis. Hadis nombor 484. Apa bunyi dia? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum ala salah. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, kata Nabi, ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Nanti di akhirat, ketika kita bangkit di mahsyar dalam keadaan telanjang bogil, semua telanjang. Saya telanjang, Dr. Said telanjang, Kak Nes telanjang, Dr. Farah telanjang, Izzuddin telanjang, tak ada yang tak telanjang. JKK telanjang, Mufti telanjang, ulama telanjang. Lalu kata isteri Nabi nama Safiyah. Dia kata, ya Rasulullah, adakah mereka tak malu di kalangan mereka? Kata Nabi, di akhirat nanti tak ada siapa boleh fikir pun tentang masalah orang lain. Terlalu kritikal, terlalu dahsyat, tak ada tempat berlindung, terlalu panas. Manusia hanya fikir tentang diri dia, tak sempat nak tengok orang sebelah. Jangan cuba aksi ini sekarang. Kalau cuba aksi ini sekarang, masuk dalam TikTok. Ustaz Wan ceramah sambil telanjang. Memang mampu aku kan. Tapi di mahsyar nanti, keadaan begitu berat. Waktu itulah pahala selawat yang kita kata ketenangan hati ni akan datang membantu kita. Kata Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum ala salah. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak selawat pada aku. Jadi kita tanya diri kita, semalam berapa banyak kita selawat pada Nabi? Adalah 3 kali katanya. Makan maruku dalam balang, 3 balang. Kuih tak nenas, baki kuih raya ada 2 balang. Kuih batang buruk ada lagi 2 balang. Ngap. Tapi selawat pada Nabi tak apa. Kata ulama, selawat pada Nabi ni tak payah hadir hati pun tak apa. Ingat kuih, ingat dodol, ingat kuih raya, ingat nak gimana. Tak ingat pun pada Nabi, tapi mulut sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, automatik dapat markah penuh. Lagi dahsyat, saya terbaca satu kisah, kata ulama, walaupun kamu berselawat pada Nabi tidak ikhlas, tapi mulut sebut pun dapat pahala penuh. Jadi kalau kita nak jadi orang yang duduk dekat dengan Nabi, apa makna dekat? Nanti dalam keadaan keperitan dahsyat yang amat sangat, selawat ini Nabi datang bantu kita. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Yang keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat oleh Imam At-Tabrani, nombor hadis 5126. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas salah alayya fa inna salata alayya nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Kata Nabi, perbanyaklah kamu selawat kepadaku, kerana selawat kepadaku adalah cahaya di dalam kubur. Nanti saya akan masuk kubur, Dr. Farah akan masuk kubur, Kak Nesh akan masuk kubur, Dr. Said akan masuk kubur. Apa yang akan menjadi cahaya dalam kubur? Salah satunya, kata Nabi, nurun fil qabri, berselawat kepada Nabi akan jadi cahaya yang terang benderang. Wa nurun ala sirat, dan juga menjadi cahaya petunjuk ketika meniti titian sirat.
Titian sirat ini panjangnya 500 tahun perjalanan. Lebih halus daripada rambut yang dibelah 7. Lebih tajam daripada mata pedang, tidak ada tempat berpegang. Di bawahnya kawah neraka yang apinya 70 kali ganda api dunia. Ada di kalangan orang kafir tak sempat melangkah terjun dalam kawah neraka. Ada orang-orang yang mengaku Islam sampai 2-3 langkah terjun kawah neraka. Ada orang-orang yang beriman bertakwa lajunya seperti kilat menyambar. Ada yang berlari, ada yang mengesut, ada yang merangkak, ada yang menerap. Namun ada yang sampai, ada yang tak sampai. Dan keadaan atas titian sirat itu terlalu gelap. Namun apa yang boleh menjadi penyuluh kepada titian sirat agar tidak terjun dalam kawah neraka adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nurun 'ala sirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat, satu ibadah yang paling mudah dan ringan. Tapi sukar nak sebut kalau hati kita berkarat dengan dosa. Sukar nak sebut kalau hati kita tidak celik akhirat. Sukar nak sebut kalau hati kita ditakluki dunia yang kita fikir walau umur dah banyak, terlupa mati. Terlupa titian sirat. Terlupa pada mahsyar. Maka sebab itulah saya cadang, nak tenangkan hati, perbanyakkan selawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang ketiganya kata Nabi, wa nurun fil jannah. Nanti selawat Nabi akan menjadi cahaya di dalam syurga. Apa maknanya? Orang yang banyak selawat pada Nabi akan dibawa ke syurga. Cahaya di syurga ni ulama-ulama menafsirkan sebagai mudahnya masuk syurga. Kerana selawat Nabi ni, sekali selawat, Allah akan selawat pada kita sebanyak 10 kali. Sekali selawat, 10 dosa diampun. Sekali selawat, darjat kita ditinggi berbanding manusia lain 10 darjat. Sebab itulah Rabi'atul Adawiyah setiap hari berselawat pada Nabi 50,000 kali. 50,000 kali. Kerana apa? Sekali sebut 10 darjat. Kalau 50,000, ambil 1,000 cukuplah. 1,000 kali selawat pada Nabi, kita ditinggikan darjat dengan orang lain 10,000 darjat sehari. Sekarang memang tak nampak. Sekarang nampak biasa saja. Kadang-kadang yang berselawat tu nampak hina dina. Kereta pun tak ada. Hidup makan kais pagi, makan pagi. Namun masuk lubang kubur, mereka ditinggikan melebihi manusia lain. Begitulah dipanggil nurun fil qabri wa nurun 'ala sirat wa nurun fil jannah. Oleh kerana dia menjadi cahaya dalam kubur, menjadi cahaya ketika meniti titian sirat, menjadi cahaya ketika dalam syurga, mudah masuk syurga. Saya cadang pada diri saya dan semua, banyak-banyak selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau lebih lengkap lagi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiganya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat. Nombor hadis 6175. Man shalla alayya fi yaumi mi'ata marrat jaa yaumal qiyamah wa wajhul qamar lailatal badri. Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrat. Barang siapa berselawat kepadaku sehari 100 kali. 100 kali ni sambil duduk atas motor. Sambil drive dalam kereta. Pagi-pagi jam. 100 kali ni paling lama 6 minit saja. Paling lama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka kata Nabi, Ja'a yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat, wa wajhuhu kal qamar lailatal badri.
akan datang dia pada hari kiamat nanti, wajahnya bercahaya-cahaya seperti bulan purnama. Waktu wajah orang lain hitam legam, kelam, wajah Donald Trump, Benjamin Netanyahu, orang-orang kafir semua hitam, tiba-tiba Nabi mengenali wajah para umatnya yang banyak berselawat. Nabi bagi jaminan wajah akan bersinar di padang mahsyar nanti seperti kal qamar lailatal badri, seperti cahaya bulan purnama. Bila Nabi tengok cahaya wajah pada orang yang banyak berselawat, maka Nabi panggil, datang sini Kak Nesh. Kata Nabi kan, dulu masa hidup sambil duduk jabat, sambil duduk menaik, mulut bersebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masa on the way balik daripada rumah pejabat nak sampai rumah, terutama staf SKB ni untung. Tapi tak sedap selawat kan, menyanyi sedapnya. Selawat tak sedap, menyanyi sedap. Jadi menyanyi rugi. Jadi kalau berselawat pagi, orang-orang masuk kerja 1 jam jam, 1 jam ini dapat 1,200 kali selawat. Kerana 1,000 kali selawat paling lama 50 minit. Paling lama. Tapi kalau 1 jam jam dapat 1,200. Balik 1,200, hari dah 2,000. Daripada duk menyanyi bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Itu tak dapat apa pun. Tapi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Nabi kata man salla alayya fi yaumin mi'ata marrat. 100 kali 6 minit sehari daripada 24 jam, ambil 6 minit sahaja. Apa sangat 6 minit? Sembang dengan kawan pun kadang-kadang 3 jam. Minum kat kedai pun kadang-kadang 2 jam. Shopping orang perempuan 4 jam. 4 jam rasa tak puas lagi bang. Boleh tak kalau kita lama lagi shopping? Kalau shopping, duit tak banyak pun, bawa RM10. Window shopping. Tengok sana kan. Tengok saja. 4 jam tak puas lagi kan. Tapi kalau selawat pada Nabi, kalau Tuhan bukakan pintu hati kita, itu tanda-tanda Tuhan nak bagi kita bercahaya wajah di akhirat nanti. Tanda-tandanya Tuhan kasih, dibagikan mulut kita banyak berselawat kepada Nabi. Kerana yaumal qiyamah wa wajhul kal qamar lailatal badri, wajah akan menjadi bercahaya-cahaya seperti bulan purnama. Nabi akan kenal kita dengan banyaknya selawat, wajah bercahaya. Al-Mu'jam Al-Awsat oleh Imam At-Tabrani 6175. Dalam hadis lain, kenapa selawat menjadi ketenangan jiwa? Lalu kata Nabi SAW di dalam hadis juga Imam At-Tabrani, kitabnya Mu'jam Al-Kabir, dan dinilai hasan hadis ini oleh majoriti ulama hadis, maka nombor hadis 1667. An Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya hina yusbihu 10 wa hina yumsi 10 adraktahu syafaati yaumal qiyamah. Dengar ni. Ini geng-geng malas macam saya ni, dengar hadis ini. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu 10. Barang siapa yang malas-malas macam saya ni, pagi-pagi berselawat pada Nabi 10 kali. Wahina yumsi 10. Petang dan malam nanti 10 kali. Sambil-sambil on the way balik kerja 10 kali. Adraktuhu syafaati yaumal qiyamah. Nescaya, garanti, hanya 10 pagi, 10 petang, tak sampai pun 10 minit. 20 kali itu, dia akan wajib mendapat syafaatku pada hari kiamat nanti. Waktu tak ada bantuan lain, semua orang mengharapkan pertolongan Nabi. Semua orang mana pertolongan. Macam kita jatuh dalam sungai. Kalau datang bomba, alangkah bagusnya. Kalau kita jatuh dalam tasik, tiba-tiba bomba datang.
ataupun rumah kita terbakar, tiba-tiba datang bomba padam api. Itu dunia. Di akhirat nanti, tak ada bantuan lain, hanya dua bantuan daripada rahmat Allah dan juga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah seorang tabi'in namanya Imam Sufyan As-Sauri. Kisah ini banyak disebut dalam kitab-kitab besar tentang generasi para salafus salih. Sabaqat Al-Kubra. Kalau nak beli kitab-kitab itu, cari kat kedai buku namanya Sabaqat Al-Kubra, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Antara kitab-kitab sahih, tak ada tokoh tambah cerita yang mengarut-ngarut tentang generasi sahabat dan para tabi'in. Maka antara kisah dalam tu, Sufyan As-Sauri, seorang tabi'in selepas generasi sahabat, tak pernah jumpa dengan Nabi. Tapi belajar agama daripada sahabat Nabi, dipanggil golongan tabi'in. Seorang alim 1000 tahun dulu, Sufyan As-Sauri, dia ketika sedang melakukan tawaf di Masjidil Haram, dia melihat gelagat seorang pemuda yang sepanjang tawafnya hanya berselawat kepada Nabi. Imam Sufyan As-Sauri pergi duduk dekat dengan pemuda tu. Mulutnya hanya berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam hadis, yang besarnya ketika kita sedang tawaf, istilam saja Bismillahi Allahu Akbar disebut dalam hadis, kalimah yang terbaik sebelum sampai ke makam Ibrahim, Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan bila sampai ke rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dalam tawaf, siapa pergi umrah, pergi haji, itu saja dua bacaan yang disebut dalam hadis. Adapun bacaan lain yang dalam kitab-kitab dalam buku panduan umrah itu bukan daripada Nabi. Itu karangan ulama. Jadi kalau Nabi dua tu, antara makam Ibrahim nak sampai kepada Hijr Ismail, bacalah apa zikir pun. Namun daripada Hajarul Aswad sampai makam Ibrahim, bacaannya Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makam Ibrahim sampai rukun Yamani, berdoa. Ada istighfar, ada Sayyidul Istighfar, ada yang la ilaha illallah, ada yang selawat Nabi, ada yang baca 3 kul, ada yang baca ayat kursi, ada yang berdoa, silakan. Tapi kalau sebelum itu sampai makam Ibrahim, Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai rukun Yamani, nak sampai ke Hajarul Aswad, satu saja bacaan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Jadi kalau siapa nak pergi umrah, saya nak pergi bulan 7 nanti kan. Tadi semalam saya dah cek dengan Saudi Airlines, malam ni kita ada hari raya. Sambutan hari raya dengan Saudi Airlines. Kita pelanggan tiket dia. Jadi dia ajak beraya di Kuala Lumpur. Hari ni saya tak pergilah, saya suruh anak-anak saya pergi. Jadi saya dah minta bila buka saja umrah bulan 7 kata Saudi. Jadi kita minta yang flight paling awal lepas haji itu, orang tak ramai lagi. Jadi kalau siapa ada kelapangan rezeki nak pergi umrah selepas musim haji itu, insya-Allah bersama dengan saya sendiri pada bulan 7 hujung. Bulan 7 jadi insya-Allah dapat tiket sehari 2 ni, kita maklum bila tarikhnya. Jadi mudah-mudahan menjadi satu keberkatan. Jadi insya-Allah Baik. Jadi dua bacaan saja. Kata Imam Sufyan As-Sauri, dia duk dengar budak pemuda ni tak ada baca lain. Bismillahi Allahu Akbar, berjalan saja sampai makam Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai habis tawaf, itu saja kalimah dia baca. Akhir habis tawaf, Imam Sufyan As-Sauri panggil budak ni. Dik, tadi pakcik dengar masa kamu sedang tawaf, kenapa kamu tak baca tahmid, tahlil, tasbih? Pakcik duk dengar berselawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi budak ni tak kenal dia ni imam besar Sufyan As-Sauri. Budak ni kata pakcik, dalam perjalanan menuju ke Mekah ini, saya datang dengan bapa saya. Bapa saya pun nak datang menunaikan ibadah di Mekah ni. Sampai tengah jalan, bapa saya jatuh sakit. Sakit yang berat, amat sangat. Kemudiannya, bila jatuh sakit bapa saya, tiba-tiba tak tahu dosa apa yang bapa saya buat. Akhirnya bapa saya mati di tengah jalan. Bila mati tercabut nyawa, apa yang menggerunkan saya melihat wajah bapa saya berubah menjadi hitam legam. Wahai pakcik, hitam legam wajah bapa saya. Kisah ni kisah betul, bukan dongeng Nujum Pak Belalang. Jadi, hitam legam wajah bapa saya. Tak tahu apa dosa, apa kesilapan bapa saya, dia ahli ibadah. Mungkin ada kesilapan, tapi tiba-tiba bila mati tercabut nyawa, wajahnya bertukar hitam legam. Kita ingat dalam filem Tok Adi saja kan. Tanah Kubur. Rupanya kisah Sufyan As-Sauri ni ada juga. Lalu akhirnya, habis tu apa kaitan dengan selawat Nabi? Tiba-tiba saya tertidur. Gelisahnya hati saya, macam mana nak tanam bapa saya, dalam keadaan wajah hitam macam ni, saya tutup. Saya tutup wajah bapa saya yang hitam, gelegam itu, dan saya bermimpi. Dalam mimpi itu, saya dilihatkan wajah seorang lelaki yang sedang mengusap wajah bapa saya yang hitam legam tu, tiba-tiba menjadi bercahaya. Saya pun tersedar daripada mimpi itu, saya bukakan selimut bapa saya menutup wajahnya, yang tadi hitam legam memang betul menjadi bercahaya-cahaya seperti dalam mimpi saya. Hujung mimpi saya itu, saya bertanya kepada lelaki yang mengusap wajah tu, kamu siapa? Lalu kata lelaki itu, dia duk cerita pada Imam Sufyan As-Sauri bahawa aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku datang mengusap wajah bapa kamu sebab bapa kamu ni ahli ibadah tapi banyak lalai kepada Allah. Banyak lalainya menjadikan wajahnya hitam, namun dalam hidupnya terlalu banyak berselawat kepadaku. Walaupun bapa kamu ni bangun malam pun jarang, bangun kencing saja. Walaupun bapa kamu ni ibadah lain tak banyak. Walaupun dia bukan ahli maksiat tapi ada kelalaian dia. Namun kerana banyaknya selawat kepadaku, maka aku datang mengusap wajahnya, memberi manfaat dan rahmat dan juga syafaat, wajahnya bercahaya. Akhirnya budak muda itu melihat wajah bapaknya putih melepak bercahaya daripada hitam legam itu. Dia simpan jenazah bapa dia tengah jalan on the way ke Mekah, dan dia bersumpah, ya Allah, demi Allah sepanjang hidup aku akan banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah wahai tuan, kata wahai pakcik, sebab itulah saya tawaf ini, saya tak nak baca benda lain kerana saya takut saya jadi orang lupa macam bapa saya. Namun bapa saya walaupun dia lupa, dia banyak selawat pada Nabi. Jadi mudah-mudahan wajah saya nanti bercahaya bukan sekadar masa mati, bercahaya ketika di akhirat nanti. Sebab itulah tawaf pun saya selawat pada Nabi. Itu salah satu kisah yang benar yang disebut dalam kitab Sabaqat Al-Kubra. Maka sebab itu kata Nabi, barang siapa man salla alayya hina yusbihu asyra. Siapa yang berselawat pada aku 10 kali. 10 kali ni 2 minit pun tak sampai ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu selawat yang paling komplit. Selawat paling komplit namanya selawat pada Nabi dan ahli keluarga. Sebab tu ada orang dia nak laju, dia selawat Jibril.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu juga dapat pahala selawat. Tapi selawat Jibril bukan lafaznya exactly sama dengan lafaz Nabi. Selawat yang sama dengan lafaz Nabi di dalam sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Imam Nawawi, tambahlah Sayyidina. Kerana bila menambah, tanda kita muliakan Nabi. Walaupun dalam lafaz hadis yang sebenar, Allahumma salli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Jadi isu perbahasan ulama-ulama sekarang. Ada yang kata siapa tambah Sayyidina itu dipanggil mengarut. Itu dipanggil ajaran bengong lagi membengongkan. Kalau datang dekat aku tampar je kan. Dia tak tahu kita keturunan pendekar mustar kan. Patutnya yang sebut ni Imam Nawawi, bukan Nawawi jual cendol, bukan Nawawi kaca dodol tu. Imam Nawawi Syria tu, yang matinya pun tak sempat kahwin. 44 tahun mati. Bila matinya kerana mulianya hidup dengan mengajar agama, bertasbih, berzikir tak berhenti, tiba-tiba tumbuh batang pohon daripada lubang kubur, setiap dahan tertulis kalimah Allah. Ini Imam Nawawi. Ada di Damsyik, Syria. Akhir kerajaan Syria potong batang tu kerana takut orang sembah batang. Maka rekahan kulit kayu pada batang keluar kalimah Allah. Jadi itu Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan tambahlah. Dia ada Datuk Seri. Datuk Seri Dr. Haji Said Ayub Said Mustafa Al-Qudri. Mudah-mudahan Dr. Said nanti dapat Datuk Seri. Kita takkan panggil, oi, Ayub. Banyak cantik kan. Jadi kata Imam Nawawi, Nabi Muhammad ni kita panggil penghulu, maka dibenarkan dalam sembahyang, dalam selawat, pandangan ulama-ulama tanda memuliakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namun dalam lafaz hadis yang asal, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ada orang kata tak payah Sayyidina, tak apalah, terpulang tuan-tuan nak ambil mana. Nak ambil pandangan Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi, silakan. Tak nak ambil, dua-duanya dapat pahala penuh. Kalau baca pun dapat, tak baca pun dapat. Yang duk bergaduh langsung tak baca, menyanyi tak berhenti, itu lagi tak guna kan. Maka sebab itu, saya cadang, kalau paling malas, ambillah hadis ini, man salla alayya hina yusbihu asyara. Barang siapa yang berselawat pada Nabi pagi hari 10 kali saja. Wahina yumsi asyara. Petang dan malam nanti 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adraktahu syafa'ati yaumal qiyamah. Wajiblah atasnya mendapat syafaatku pada hari kiamat. Itu baca 10 pagi, 10 petang. Kalau orang baca 100 kali. Kalau orang baca 1000 kali. Kalau orang baca 50,000 kali macam Rabi'atul Adawiyah. Kalau orang baca seperti Syekh Junaid Baghdadi satu hari 124,000 kali. Jawapannya lagi banyak. Lagi banyak, lagi baik. Lagi banyak, lagi baik. Jadi tepuk dada, tanyalah selera. Kita ini kat mana kita nak ambil sebagai menjadi amalan kita. 2-3 hari lepas saya sebut tentang hikmah tentang selawat. Yang pertama saya himpun daripada kata-kata ulama dunia yang mengamalkan selawat ini berdasarkan hadis Nabi. Saya ada 25 hadis. Kalau saya nak baca hari ini semua hadis sahih, kelebihan selawat Nabi tak mampu habis. Ada 25, kita tengok lain kali, cukup 2, 3, 4 tadi. Cuma saya nak sebut kata-kata ulama yang mengamalkan selawat menjadi kunci ketenangan hati. Lalu antara ulama-ulama yang menyebutnya, kalau hati gelisah, apa ubat penenang paling baik? Selawat Nabi. Kalau tak percaya, cuba buat. Hati gelisah, duit tak ada, projek tak jadi, bisnes tak naik, kemudian rumah tangga kacau bilau, anak-anak tak menjadi, kemudian orang kutuk, maka hati gelisah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagi banyak sampai hilang gelisah. Yang kedua, kalau terasa rezeki sempit, selawat adalah pembuka pintu rezeki.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rezeki akan dibuka. Ini jaminan daripada para alim-alim ulama berdasarkan hadis Nabi yang telah mengamalkannya. Kalau tuan guru abah sekumpul di Indonesia yang mati puluhan tahun dulu, kalau siapa nak menjadi anak murid dia, kalau siapa tak baca 1000 kali selawat sehari, jangan datang kuliah dengan saya. Kata tuan guru abah sekumpul, seorang waliullah. Kalau kamu tak baca 1000 kali selawat, jangan datang kelas pengajian saya. Kerana cukupkan 1000 dulu, maka kamu jadi orang ahli zikir dan banyak selawat pada Nabi. Rezeki akan datang daripada segenap perkara. Saya ingatkan, rezeki bukan duit. Orang ingat kata rezeki ni duit banyak. No, duit itu salah satu daripada rezeki. Rezeki paling besar ilmu, hidayah, dapat isteri yang solehah, dapat anak-anak yang soleh. Duit banyak, duit ada 600 bilion, kaya daripada Bill Gates, kaya daripada Donald Trump. Tapi anak yang pertama isap dadah, anak nombor 2 isap ganja, anak nombor 3 ikut sajak pergi Australia. Pening kepala dah? Pening kepala. Maka anak tidak soleh menjadi asbab tidak terlangsungnya penerusan amal soleh. Sebab tu ibu-ibu duduk depan saya ni, saya percaya ramai di kalangan kita mak dah mati. Kak Nes mak ada lagi, Kak Nes mak ada lagi. Kemudian akak-akak kita yang lain, Kak Farhana mak ada lagi mak ada lagi, Kak Farhana muda lagi ni. Tapi ada mak yang dah mati. Macam kita masuk kelas pagi ni, tanpa niat pun pada mak, tanpa niat pun. Tak niat pun saya masuk kelas ilmu ni, mudah-mudahan jadi pahala pada mak. Mak saya dah mati. Tapi saya buat kelas pagi ni, kerana Allah, tak niat pun pada mak. Mak dapat pahala ke tidak? Mak garanti dapat pahala. 100% dapat pahala. Nanti ni tak lama nak korban. Saya tak telefon Kak Nes lagi. Kalau ada hajat yayasan SKB nak korban, saya tahun ni raya kat Kelang. Raya kedua. Jadi lembu pun saya dah tempah. Lembu gemuk-gemuk semua kan. Lembu minyak naik tapi minyak kita tak naik. Lembu naik minyak. Masjid saya sekarang ni kat keliling rumah ni 950 satu bahagian. Tapi saya masih ambil harga lama 850. Kita akan sembelih raya kedua di dekat rumah saya ni kan. Kita akan buat kuliah duha, kita akan sembelih ramai-ramai, kita akan masak ramai-ramai, kita pakai agih pada fakir miskin dan sebagainya. Kalau siapa daripada yayasan SKB berhajat, maka boleh pakat datang sini. Pakat datang, kita rewang. Kata rewang ni orang Jawa. Rewang-rewang pada hari raya kedua. Harga 850 tapi lembu grade A. Macam lembu sado. Jadi kerana saya ambil tu di Sungai Pelik. Sungai Pelik ni hampir sempadan Negeri Sembilan. Dia ternak lembu ini dalam ladang kelapa sawit. Dan ladang sawit dibiarkan bebas kan. Jadi lembu tu akan datang pada sehari sebelum raya. Jadi nanti siapa yang nak boleh nak terbincang dengan Puan Nes lah. Cuma saya nak ajak yang boleh datang, yang dekat-dekat sila datang ke Kelang. Sama-sama kita korban, sama kita kuliah duha, sama-sama kita masak-masak, kemudian kita agihkan, yang mana korban dapat bahagian dia buat balik, mudah-mudahan menjadi keberkatan. Jadi rezeki berselawat pada Nabi bukan sekadar duit. Duit ni hanya salah satu daripada rezeki. Dapat mak mertua baik, rezeki. Dapat jiran baik, rezeki. Dapat kawan soleh, rezeki. Dapat guru yang baik membimbing, itu rezeki. Maka bagi yang sempit rezeki, selawat adalah pembuka rezeki. Ini pengalaman ulama-ulama. Yang ketiga, bagi yang banyak dosa, jiwa berserabut, maka selawat adalah penghapusnya. Kerana kata Nabi, sekali berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, 10 dosa garanti dipadam. Garanti. Lagi banyak selawat, lagi banyak dosa dipadam. Cuba bayang ada orang yang boleh berselawat 1000 kali sehari, 10,000 dosa dipadam.
Satu bulan 10,000 kali 30, 300,000 dosa. Kalau buat macam ni selama setahun, kali dengan 12 bulan, kali dengan 20 tahun, boleh hidup setiap hari selawat 1,000 kali. Sebab tu Tuan Guru Abbas Kumpul Indonesia, dia melarang mana-mana murid yang tak dapat 1,000 kali, jangan datang kuliah saya. Jangan datang. Kerana pahalanya terlalu besar, rahmat Allah datang, darjat ditinggikan, dosa diampunkan. Dengan dosa habis ini, maka doa akan makbul. Hati akan jernih. Kenapa kita gelisah? Duit banyak tapi gelisah. Kereta besar tapi gelisah. Rumah bapak besarnya 5 tingkat pakai lift. Tapi gelisah. Kerana apa? Dosa. Kenapa tak boleh ibadah? Dosa. Kenapa tak boleh berzikir? Dosa. Kenapa hati tak ikhlas? Dosa. Maka dengan banyaknya selawat, dosa akan diampun. Lagi banyak, kata ulama, walaupun tidak hudurun qalbi. Tak hadir hati pun, sambil Allahumma salli ala Muhammad, teringat mi kari. Allahumma salli ala Muhammad, teringat kuih semperik. Kemudian teringatlah kuih-kuih raya yang tak habis berbalang kat rumah. Dapat pahala penuh. Ibu-ibu sambil goreng ikan, Allahumma salli ala Muhammad. Dia selawat ni bukan ada time khusus. Lepas mayang kata ada. Anytime kecuali dalam jamban saja tak boleh. Tengah drive, tengah naik kereta api, tengah naik kapal terbang, tengah nak tidur, tengah tengok TV pun boleh. Agar mudah-mudahan lagi banyak sebut, maka bila malaikat mendengar kalimah itu, dipadam dosa. Sebab itu hati jadi tenang. Sebab itu kita kata kunci ketenangan. Baik. Bagi yang rindu pada Nabi, itu tanda orang yang banyak selawat, tanda rindu. Kita rindu pada anak kita, contoh Kak Nesh, anak belajar luar negara. Saya dulu pernah ketika anak saya tak ada seorang pun kat rumah. Tinggal aku dan isteri aku saja kan. Anak yang sulung duduk di Mesir. Anak nombor 2 duduk Jordan. Beraya pun berdua orang lah. Kau tengok aku tengok engkau kan. Bila bunyi saja lagu Piramli, nangis-nangis. Di hari raya terkenang daku kepada si dia. Oh, menangis. Dendam perantau kan. Teringat anak kita 4 tahun, 5 tahun duduk di Mesir. 5 tahun duduk kat Jordan. Duduklah beraya berdua orang. Buatlah makanan sedap pun tak sedap. Sebab apa? Meriah ni sebab bila ada anak-anak. Namun, tanda kita rindu anak kita, video call. Kemudian WhatsApp. Pagi WhatsApp, petang WhatsApp. Makan apa pun teringat anak. Kemudian tanda rindu Nabi. Orang yang banyak selawat, itu tanda rindu Nabi. Itu tanda hatinya baik. Orang yang baik, dia tak rindu pada manusia, dia rindu pada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Selawat menjadi penghubung kerinduannya dengan Nabi. Jadi kalau orang yang kurang selawat pada Nabi, tanda mulutnya bohong, sebut pasal umat Muhammad tapi tak rindu pada Nabi. Bila kali akhir kita berselawat, menangis. Bila kita sebut nama Nabi, tiba-tiba keluar air mata. Kan? Bila? Contoh, kita duk baca sambil duduk atas tangga ke, Kak Nesh ke balik nanti Kak Husna ke, balik-balik daripada kerja ni, sambil naik kereta, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala Sayyidina
Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang banyak selawat, sampai selawat tu keluar air mata. Kita keluar air mata tengok drama Andai Takdir Itu kan. Sekarang tengah meletup dalam TV tu, siri yang ke-36. Baik. Tapi tengok lain tak, selawat pada Nabi itu tanda rindu. Bila kali akhir, manakala kita selalu banyak selawat pada Nabi, Tuhan lembutkan hati. Maka bila selawat pada Nabi, terasa Nabi ni begitu susah untuk kita. Terasa Nabi begitu kasih pada kita. Terasa Nabi ni banyak korban untuk kita. Terasa cinta pada Nabi dan rindu, tiba-tiba air mata keluar sendiri. Jadi kalau kita selawat belum sampai menangis lagi, mana kena banyakkan lagi selawat. Sebab tu kadang-kadang saya suka masuk ICU ni. ICU. Bila saya duduk dalam ICU baru ni, boleh sebab kita rasa nak mati kan. Boleh selawat sampai 10,000 kali. Sehari tu boleh dapat. Daripada pagi sampai petang, kadang-kadang lebih. Pagi 10,000, malam 10,000 boleh dapat. Sebab apa terasa macam nak mampus sangat dah. Elok juga dah keluar ICU, langsung tak ada dah kan. Makan kuih raya, melompat sana, melompat sini, elok masuk ICU kan. Masuk ICU, wire penuh kat badan, tak tahu nak buat apa, mulut tenganga, nurse saja datang, kencing berak atas katil. Jadi mulut Allahumma salli ala Muhammad. Nak buat apa lagi? Takkan nak menyanyi kan. Maka kadang-kadang ada baiknya bila sakit macam tu mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang tak sakit, keluar balik dia, melompat balik, menyanyi lagu Scorpion. Tak ada lagi dah. Tak ada dah nak selawat-selawat. Baik, bagi yang ingin hidup diberkati, selawat kuncinya. Bacalah sampai rasa berkat. Rumah tangga berkat, anak berkat, cucu berkat, hidup berkat. Gaji tak banyak. Gaji 1,500, 1,800, 2,000. Tapi cukup. Ada orang gaji 40,000, tak berkat, tak cukup. Itu dia panggil barakah. Macam mana nak berkat? Selawat pada Nabi. Bagi hati yang keras, selawat akan melembutkan hati. Kalau hati keras, baca Quran pun tak nak, berzikir pun tak nak, ingat mati pun tak nak, ingat mak bapak pun tak nak, tanda hati keras. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Saya dah baca dah Ustaz, lagi keras ada. Kalau macam tu, kalau dah baca keras juga, ambil daun nangka rebus. Petu orang kampung saya, nak lembutkan daging, ambil daun nangka. Ada orang kampung saya letak sudu masa masak daging. Lagi dahsyat orang kampung saya letak Panadol masa rebus daging. Jadi kalau hati keras, dah berzikir tak jadi, saya cadar rebus dengan daun nangka kan. Jadi bacalah, bukan sekali, dia mesti hari-hari sampai Tuhan lembutkan hati kita. Bangun malam jadi indah. Orang lain tidur pukul 5, pukul 6 pagi baru bangkit. Ada orang yang hatinya lembut pukul 3.30 duduk atas jadah. Ada yang hati lembut tiap-tiap malam pukul 4 pagi sudah berada atas jadah menadah tangan pada Allah. Tiap-tiap hari baca Quran, tiap-tiap hari berselawat, tiap-tiap hari banyak ingat mati. Dan bila hati keras, selawatlah akan melembutkannya. Bagi yang mencari ketenangan, maka selawat adalah ubatnya. Selawatlah. Kerana pengalaman ini, pengalaman ulama sejak daripada 1,000 tahun dulu sampai sekarang ini, tidak ada ubat paling hebat untuk melapangkan hati melainkan selawat pada Nabi. Saya dah selawat je. Sebab mungkin selawat tidak hadir hati. Selawat tapi tidak ingat Nabi pun dapat pahala. Tapi kalau selawat ingat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, sejahterakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik. Hari ni nak sebut selawat yang paling baik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sudah dapat markah penuh. Namun kalau nak dapat markah lagi extravaganza, bonus lebih banyak, mesti kata ulama seperti Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, termasuk ulama Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, selawat dengan salam pada Nabi. Selawat mohon doa rahmat, Allahumma salli wasallim, dan sebut wasallim, yang tu markah penuh. Kerana dalil daripada ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kamu wahai orang beriman pada Nabi dan berilah doa kesejahteraan pada Nabi. Lalu kata ulama-ulama ini, mana selawat yang paling tip-top, paling terbaik? Mesti selawat, doa rahmat dan minta kesejahteraan pada Nabi. Selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh rujuk mana-mana kitab, pahala paling banyak berselawat dan juga salam. Kerana habis dalam semayang, kenapa kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Dalam semayang kan ada at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Selawat sejahtera, salam sejahtera ada kat situ. Tutup Allahumma salli ala, selawat pada Nabi. Jadi bila gabung selawat dan tahiyat, dia menjadi menepati ayat Quran. Kata ulama-ulama tafsir, selawat yang very powerful markah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau nak baca banyak-banyak, baca ni. Kalau nak baca sikit pun, markah yang terbaik, full markah. Allahumma salli, selawat. Wasallim, doa sejahtera. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, atas Nabi dan juga ahli keluarganya. Itu markah penuh. Itu berdasarkan kata-kata ulama. Baik, jadi bagi yang mencari ketenangan jiwa, selawatlah ubat yang paling baik. Bagi yang luka, hati yang luka, selawatlah penyembuh paling baik. Cukuplah saya sebut 10 daripada 25. Daripada 25, kita hurai hari ini 10 saja. Jadi begitu banyaknya kelebihan selawat ini, sehingga Syekh Qadir Jailani yang dipanggil Sultanul Aulia, ketua para wali Allah di dunia ini, dia menyebut ada 42 kelebihan selawat. Jadi saya dah sebut tadi kisah Sufyan As-Sauri, banyak lagi kisah-kisah lain tentang kelebihan selawat. Jangan tunggu kelebihan tu datang, namun dengan berselawat, sama ada khusyuk ke tak khusyuk ke, ingat Nabi ke tak ingat ke, hadir hati ke tak hadir, semua ulama-ulama dunia sebut garanti markah penuh. Jadi macam mana kita nak jadikan diri kita ni boleh selawat selalu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka saya cadang pada diri saya dan semua, iaitu yang pertamanya adalah jadikan dia ikat selawat dengan rutin harian. Setiap kali semayang, habis semayang sambil lipat sejadah 3 kali. Kemudiannya waktu pagi petang sambil on the way kerja, jadikan selawat 10 kali. Kalau dapat 100. Sebelum tidur, jangan tak selawat walaupun 3 kali. Buat konsisten, lama-lama dia jadi automatik lekat. Yang keduanya, gunakan trigger. Contoh, situasi setiap kali dengar nama Nabi, terus jawab selawat. Masa memandu, selawat Nabi. Isi dengan selawat. Bila stres, gelisah hidup, maka selawat Nabi. Automatik yang dia akan menjadi suatu rutin harian. Yang ketiga, tetapkan target kecil tapi konsisten. Jangan terus 1000, 100 dulu. Kemudian lama-lama naikkan 300, 500, 1000 ini sudah menjadi suatu terlalu kacang saja kan. Ada orang Rabi'atul Adawiyah sampai 50,000 kali. Kenapa? Dia rasa kemanisan berselawat pada Nabi. Yang keempat, gunakan bantuan teknologi. Set reminder di telefon bila nak selawat. Ataupun guna tasbih digital atau app zikir.
Yang kelima, fahami kelebihan selawat. Bila kita tahu ganjarannya besar, hati akan lebih terdorong, dapat rahmat, keampunan, dekat dengan Nabi, menenangkan hati. Akhir sekali, cuba jadikan selawat sebagai zikir hati. Mungkin lisan tak sebut, tapi hati ingat Nabi. Hari ni kenapa masuk kelas? Sebab Nabi suruh. Sekejap lagi sedekah, sebab Nabi suruh. Malam nanti baca al-Mulk, sebab Nabi. Maka kenapa tengok muka kat cermin, baca doa, teringat Nabi. Makan, baca doa, teringat Nabi. Kalau buat macam ni, kita dipanggil, bukan sekadar lidah berzikir, hati juga berzikir. Pasti akan datang ketenangan. 9.31, sekian, terima kasih. Cukuplah hari ini, to be continue next series. Gerak khas pembanyak siri. Jadi, saya minta maaf, selalu terlewat, tak sempat nak buka soalan. Saya cadang kita ada grup Tanyalah Ustaz Wan. Jadi akak-akak masuk dalam tu, tanya, saya akan jawab bertulis. Panjang lebarnya dengan dalil-dalilnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Jadi saya sekat next cukup sekadar itu. Yang penting jangan dengar saja, mulai hari ini tak mampu 100, jangan tinggal 10 kali. Tapi kalau sudah biasa, mampu sampai 1000 kali sehari. Kalau dah biasa lagi, hari Jumaat kena gandakan. Kerana dalam hadis, siapa selawat pada hari Jumaat, maka Nabi jawab direct. Pahala selawat tu sampai terus pada Nabi tanpa perantara malaikat. Hari Jumaat saja. Jadi mudah-mudahan banyak selawat. Sekarang tak nampak. Bila masuk lubang kubur, barulah ruginya menyesal ahli kubur. Amalan yang mudah. Tak payah kena bayar duit, tak payah kena ambil wuduk, tak payah menghadap kiblat. Duduk kat mana-mana pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.